Kami adalah satu-satunya syarikat di dunia yang telah mendapatkan formulasi khas gabungan dua jenis stem cell, iaitu double action stem cell bersama CM Glucan dari syarikat Mibel Biochemistry Switzerland sendiri. Dan formulasi ini dinamakan Phyto-Celltech Immunomax. Phyto-Celltech ini adalah satu teknologi yang telah ditrademark oleh dari Mibel sendiri untuk ekstrak stem cell daripada tumbuh-tumbuhan dan telah pun memenangi anugerah pada tahun 2008 yang lepas. HQ kami sekarang ini di PJ, di Lebuhraya Spring. Yang ingin mengenali lebih mesra boleh hubungi talian 037728 7090 atau 0192689502 atau 0173836030 daripada pukul 11 pagi hingga 7 malam, atau layari laman web kami iaitu www.gocell2u.com. Setakat ini kami ada keluarkan 3 produk, iaitu Gorgeous Double Action Stem Cell untuk anti-aging, untuk kesihatan dalaman, untuk membantu orang yang kurang tenaga atau ada masalah penyakit kronik. Lepas tu kita keluarkan satu produk kecantikan anti-aging yang dinamakan Rejuvenis, iaitu satu serum triple action pula. 3 jenis stem cell yang kami gabungkan dengan 15 bahan semuanya untuk memberi ketegangan instant. Maknanya bila sapu je nampak kulit tu tegang langsung. Sekarang orang tak nak tunggu lama-lama kan, nak cepat. Jadi kami memberi cita rasa pengguna, iaitu instant lifting yang namakan serum yang mudah digunakan. Ketiga, untuk yang nak mengurangkan berat badan, kami ada minuman yang dinamakan Celebrity Diet yang mengandungi satu bahan Pro Libra yang iaitu whey protein untuk meningkatkan tahap energi, muscle mass, tapi dapat mengurangkan berat badan. Iaitu seimbang lah. Dan akan datang kami akan keluarkan 3 lagi produk pada tahun ini, insyaAllah, yang lebih hebat, lebih luar biasa lah untuk pengguna-pengguna kami, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan jika kita lihat di pasaran terdapat beberapa produk yang berasaskan stem cell. Apa bezanya Gorgeous jika kita nak bandingkan dengan produk-produk yang lain, di mana sefaham saya Gorgeous merupakan produk stem cell minuman pertama yang boleh diminum di Asia. Ya, betul. Keunikan Gorgeous ni adalah dalam formulasi sendiri. Kalau kita lihat sebelum Mei 2010, di pasaran tak ada suplemen yang mengandungi stem cell tumbuh-tumbuhan. Pada masa tu cuma kita lihat antioksidan, kolagen, uri kambing biri-biri yang menguasai pasaran pada masa itulah. Jadi pada tahun yang kami dirikan syarikat ini, kami membuat kajian stem cell ni ada satu permintaan yang luar biasa bagi orang dan juga doktor. Kebetulan Mibel pun keluarkan satu produk daripada tumbuh-tumbuhan yang sesuai untuk masyarakat Islam. Selama ni ada kesangsian tentang haiwan dan seterusnya. Jadi kami apabila dapat tahu tentang keajaiban stem cell ini yang tumbuh-tumbuhan, kami bekerjasama dengan mereka. Sebelum ni mereka menggunakan untuk kecantikan, tapi bukan untuk makanan. Jadi kami berbincang dengan pakar-pakar Mibel di sana. Kalau boleh dikeluarkan satu stem cell yang boleh orally lah, yang boleh diminum, itu akan membuat satu keajaiban yang sangat hebat untuk pengguna-pengguna produk kesihatan. Dari itu kami minta bantuan mereka dan mereka keluarkan satu formulasi khas untuk syarikat kami, Gocell International, yang dinamakan Phyto-Celltech Immunomax. Kami ada worldwide rights, maknanya tidak ada syarikat lain di dunia yang ada Phyto-Celltech Immunomax ini. Dan Alhamdulillah dengan keajaiban ataupun keunikan ini, kami telah pun memecahkan di pasaran Singapura, dan Alhamdulillah insyaAllah tahun ini akan masuk ke China, ke Germany dan seterusnya lah. Dan keajaibannya kena ada 2 stem cell yang digabungkan, iaitu stem cell anggur dengan stem cell apple bersama dengan CM Glucan, dan ada antioksidan, ada kolagen, ada L-arginine yang formulasinya memang dikaji oleh Switzerland sendiri untuk membantu stem cell itu supaya lebih mantap lagi. Maknanya kalau kita minum stem cell saja, dia baik tapi ada kekurangannya sedikit. Tapi dengan 6-7 bahan yang lain ini, dia mendapat kita mendapat lebih faedah stem cell itu keseluruhannya. Jadi itu yang keunikan formula itu daripada formula yang lain. Ya, menarik sekali. Dan mungkin kita berehat seketika, kembali selepas ini.
susahnya nak fokus hari ni. Lupa nak minum Gorgeous ya. Sedapnya. Dan juga berkhasiat. Minum apa tu? Inilah Gorgeous, suplemen pertama di dunia yang Bagian mengandungi stem sel apple, anggur Silakan. dan CM bacon untuk kesihatannya optimal. Yap, ini sesuai untuk lelaki dan wanita yang inginkan tenaga, kesihatan, awet muda. Dengan Gorgeous, saya lebih berkeyakinan kulit semakin anjal dan berseri. Kini umur bukan lagi rahsia kan? Gorgeous, pilihan kami. IKIM FM, pilihan utama anda masih lagi bersama sementajaan GoCell International Sender yang berhad, dan bersama kami di studio IKIM FM Puan Sharifah Rashidah Al-Junaid dan juga Encik K dan Puan Rosma. Dan mungkin soalan kepada Puan Rosma ya, bagaimana Puan dikenalkan dengan produk Gorgeous dan apakah keberkesanan kepada diri Puan sendiri, silakan. Okey, kalau ikutkan sebelum ni pernah dengar sebenarnya tentang produk Gorgeous daripada company GoCell ni, dan yang memperkenalkan saya produk ni sebelum ni adik ipar saya. Lepas pada tu rakan kami yang memperkenalkan produk ini kepada kami, dan alhamdulillah selepas mencuba selepas 2 bulan, saya rasa kalau kesan tu paling ketara nampaknya pada ayah saya lah. Sebab ayah saya dia ada penyakit stroke. Dan memang kalau sakit stroke ni dia tak mampu sangat nak berjalan, bercakap pun tak berapa nak jelas ya. Tapi alhamdulillah setelah memakan produk Gorgeous ni, keberkesanan tu nampak pada ayah saya selepas 2 minggu. Sebab umi saya call dia beritahu saya dengan dada sangat gembira. Dia cakap, adik, alhamdulillah hari ni ayah pergi solat Jumaat. Sebab bila saya dengar pun saya macam terkejut juga sebenarnya. Sebab saya tahu ayah saya tekanan darah dia tak stable Lepas tu kadang-kadang dia mudah nak pitam. Kalau dia nak solat pun kadang-kadang kena berteman Tapi alhamdulillah lepas 2 minggu dia makan tu, memang saya pun rasa macam wah, alhamdulillah. Nampaknya orang cakap produk ni memberi kesan yang sangat positif buat ayah saya. Lepas tu sekarang dah lepas 2 bulan dia makan, memang perubahan tu makin lama makin baik dekat ayah. Sebab bila ayah pergi buat check up dengan doktor sendiri pun terkejut, tanya ayah, pakcik makan apa? Sebab pakcik ni tekanan darah, alhamdulillah lah pakcik tak fail kali ni. 2 bulan pakcik buat dengan saya, 2 bulan ni memang sangat baik, dia cakap. Lepas tu ayah cakap lah, ada produk daripada anak saya bagi. So sekarang ni ayah mu perkenalkan pada jiran juga. Ada jiran belakang saya sekarang, kaum India. Dia pun sama juga, dia kena stroke, dan sekarang ni pun dia pun nak cuba makan Gorgeous jugalah. InsyaAllah. Sebab pada saya keberkesanan produk ni, kalau kita tengok kepada orang yang sakit tu, kita boleh nampak dia punya kesan dia sangat cepat sebenarnya. So insyaAllah siapa yang makan ni, orang cakap dia akan dapat rasa kehebatan produk Gorgeous tu sendiri nanti. Ya, insyaAllah. Dan mungkin kita nak tahu pengalaman Cik K pula, apakah hal yang menarik tentang syarikat GoCell International yang membuatkan K berminat untuk menjadi jurucakap dan merangkap duta bagi syarikat GoCell. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya lagi saya Kai daripada dengan kelas pertama. Okey, sebenarnya saya berminat pada mulanya, sebenarnya kami nak testimoni untuk diri kami sendiri. Okey, tapi sebenarnya dalam masa 2 bulan, kalau kita lebih elok kita testimoni kepada orang yang ada penyakit lah. Lebih better lah kita nampak dia punya kesan kan. Kalau kita punya testimoni di sini, mungkin benda tu dia tak nampak sangat. Jadi bila Rosma dah pun cakap tu, dia dah bagi kepada dia punya ayah untuk testimoni tu, rasanya benda tu membuatkan kita lagi percayai produk Gorgeous ini. Dan dalam masa 2 bulan juga kami juga mengkaji macam mana sejarah Gorgeous, latar belakang syarikat GoCell International yang berhad. Tengok dia punya stabilnya macam mana dengan produk-produk keluaran dia. Bukan Gorgeous saja, itu ada juga Rejuvenate dan juga Celebrity Diet. Dan juga dia punya kombinasi produk tu memang bagus. Kerana tu membuatkan kita rasa tertarik juga. Dan lagi satu, dia punya plan juga bagus juga sebenarnya. Dia membuat kita, orang cakap tu, badan sihat menawan, petapa
pendapatan lebat dan lumayan juga. Sambil tu jugalah, insyaAllah. InsyaAllah. Dan mungkin pada para pendengar yang ingin mendapat produk, boleh hubungi 0377287090, 0377287090 atau 0192686502, 0192686502 atau 0173836030, 0173836030. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Susahnya nak fokus hari ni. Lupa nak minum Gorgeous ya. Sedapnya. Dan juga berkhasiat. Minum apa tu? Inilah Gorgeous, suplemen pertama di dunia yang mengandungi stem cell apple, anggur dan CM glucan untuk kesihatannya optimal. Yap, ianya sesuai untuk lelaki dan wanita yang inginkan tenaga, kesihatan, awet muda. Dengan Gorgeous, saya lebih berkeyakinan kulit semakin anjal dan berseri. Kini, umur bukan lagi rahsia kan? Gorgeous, pilihan kami. IKIM FM, pilihan utama anda, masih lagi bersama segmen tajaan GoCell International Sendiri yang berhadap bersama kami di studio IKIM FM, Puan Sharifah Rashidah Junaid atau Puan Sherry, PR dan Product Development Director, dan juga Encik K AF1, saya minta maaf, Duta GoCell International, dan Puan Rosmah AF1 juga, Duta GoCell International. Dan para pendengar boleh hubungi kami di konti IKIM FM 0362051500, 0362051500 untuk interaksi bersama tetamu-tamu di studio IKIM FM pada waktu ini. Dan mungkin Puan ada tambahan lagi untuk syarikat, silakan. Saya ingin bercerita sikit tentang stem cell. Mungkin di luar sana ramai yang tak tahu apa itu stem cell dan apa kepentingan stem cell dalam badan kita. Dalam badan kita, seluruh yang hidup ada stem cell daripada anak yang dilahirkan. Dan sekarang saya rasa pergabungan stem cell sudah pun meningkat kerana ibu-ibu yang baru melahir digalakkan untuk menabung stem cell mereka untuk digunakan pada masa hadapan kalaulah Allah yafat kalau anak tu ada penyakit-penyakit yang serius ataupun kronik lah. Jadi saya rasa tak ramai yang dah tahu lebih tentang stem cell, tapi mungkin tak tahu apa fungsinya stem cell dalam badan kita. Dalam badan kita, selain daripada sel-sel tubuh, kita ada stem cell iaitu dinamakan sebagai ibu sel. Kita ada adult stem cell, kita ada embryonic stem cell. Jadi dalam stem cell ini kepentingannya adalah memperbaiki sel-sel yang lemah dan juga bertungkar ganti sel-sel yang ada. Sel-sel yang dah mati, dia akan keluarkan sel-sel yang baru. Jadi apabila kita dah sampai satu tahap umur 25 ke atas, fungsi stem cell ni makin lama makin kurang, makin lemah. Sebab itu penggantian sel dalam badan kita pun makin lemah. Dan sel menjadi tisu, tisu menjadi organ. Jadi ini menyebabkan seluruh badan kita lemah. Kalau kita nak tahu bagaimana dalam segi pemikiran mudah lah, kalau kita luka waktu kita muda dulu kanak-kanak kalau luka dalam 3 hari pun dah baik, betul tak? Dah tak ada kesan lagi. Tapi sekarang ni kalau ada potong sedikit ke atau jerawat satu, lambat nak baik kan? Itulah kesan stem cell yang telah lemah dan penggantian sel pun lemah. Jadi dari situ kita tahu kepentingan stem cell. Dan stem cell sekarang digunakan untuk macam-macam penyakit. Dari rambut, mata, tulang, darah dan juga penyakit-penyakit kronik. Kalau tak ada lagi lah cara nak ubat, doktor akan gunakan stem cell. Dan yang besar sekali adalah leukemia. Kalau kita tahu penyakit leukemia, dia akan minta donor stem cell untuk membantu pesakit itu. Jadi kepentingan stem cell ini dalam dunia pengobatan ataupun kesihatan adalah sangat-sangat tinggi dan kajiannya berterusan. Dan banyak guna stem cell yang boleh didapati. Setiap bulan kita dah tahu lebih tentang stem cell. Dan Alhamdulillah dengan stem cell yang ada ni kita gunakan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita tidak ada was-was ataupun soal tanya tentang halal, tentang dari mana aslinya stem cell ini. Cuma cara stem cell yang diekstrak itu memang unik. Dan stem cell tu diekstrak dan dikapsulkan supaya dia lebih fresh. Jadi bila kita minum stem cell tu masih fresh dan dia terus masuk ke dalam darah kita. Itu keunikan stem cell ni. Dan untuk para pendengar boleh hubungi kami di konti IKIM FM 0362051500, 0362051500.
1500. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Ada lagi nak sambung? Okey, Alhamdulillah setakat ni syarikat Gosa International membuat kajian berterusan dengan MIBEL Biochemistry untuk mendapatkan teknologi yang terkini tentang kesihatan dan juga stem cell punya teknologi lah. Jadi kita ada panggilan. Kita ada panggilan. Assalamualaikum Hikmah FM. Assalamualaikum. Bersedia para pendengar. Assalamualaikum Hikmah FM. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Ishan. Dari? Dari Kepong. Ya, silakan. Ada tanya, produk ni untuk orang yang berpenyakit macam buah pinggang, boleh makan, boleh minum ke? Buah pinggang tu sakit apa tu? Sakit jenis apa buah pinggang? Dia ada banyak jenis sakit. Menjalani dialisis kan? Yes. Menjalani dialisis kan? Ya. Okey, so far Alhamdulillah kita dapat feedback yang sangat baik. Cuma saya ingin syorkan untuk cuba setengah sesi dulu. Mendapat kesan kesan yang baik. Kalau okey, dia boleh teruskan satu sesi sehari lah. Jadi permulaannya kita syorkan penyakit yang kronik setengah sesi, especially buah pinggang, kerana bila minum bahan-bahan seperti ini dia harus minum air yang lebih. Jadi pesakit buah pinggang kan tidak boleh minum air yang berlebihan. Jadi kalau serasi dia boleh continue dengan satu sesi. Okey. Ada panggilan. Assalamualaikum Hikmah FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Yusuf daripada Damasaran. Ya, silakan. Saya cuba minat tadi bila saya dengar tadi untuk stroke, sebab saya ni dah 2 tahun lebih stroke lah, 2 tahun 3 bulan stroke. Agak-agak ada harapan lah. Okey, itu saja. Itu saja, terima kasih. Tak ada, terima kasih. Terima kasih. Okey, kita bagi puan semua. Okey, sebab berdasarkan pengalaman saya, ayah saya sendiri, kalau kita tengok untuk orang yang sakit stroke ni, peluang untuk orang cakap penyakit tu makin berkurangan tu memang sangat cerah lah. Sebab ayah saya sendiri sekarang ni pun dah mula mengajar-mengaji. Dah 2 bulan, 3 bulan ni dah boleh mengajar-mengaji kembali. So memang sangat membantu pada orang yang sakit stroke sebenarnya. Jadi pada saya sarankan jugalah kepada sesiapa yang mempunyai masalah penyakit stroke ni, boleh mencuba produk Gorgeous ni. Sebab dia punya kesan dia, saya tengok pada orang sakit stroke memang sangat baik. Sangat baik. Dan ada memanggil. Assalamualaikum. Sebentar lagi. Okey, kalau tambah sikit. Ya, silakan. Okey, produk Gorgeous ni sebenarnya kami bukan sebagai petajuk, kami juga pengguna juga produk Gorgeous ni juga, dan juga Rejuvenate dan juga Surveillance. Produk Gorgeous ni dia sebenarnya 2 dalam 1. Kalau kita untuk kita minum produk Gorgeous ni, kita goncang dia punya air tu, masa kita shake tu, lepas tu dah air tu kita minum, dia punya buih tu kita boleh sapu di muka, kita boleh sapu pada kulit-kulit kita yang melecur ke, ada gatal-gatal ke, rasa bagus benda tu. Sebab apa, kita dah buat testimoni untuk diri kami sendiri. Sebab anak hari tu pun sama juga. Anak saya hari tu dia main luka. So saya ambil buih yang pada lebihan shake tu, saya letak dekat luka dia. 1 hari je luka tu memang kering. Dalam 2 hari atau 3 hari memang terus hilang. Memang dia punya buih tu pun sangat bagus sebenarnya. Nak kat muka pun tegar. Ya, betul. Dan para pendengar boleh hubungi kami 0362051500. Mungkin ada apa-apa tambahan Puan Sherry atau kita ambil pemanggil dulu. Assalamualaikum Hikmah FM. Assalamualaikum. Bersedia para pendengar. Assalamualaikum Hikmah FM. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Rosdi daripada Sungai Buloh. Ya, silakan. Saya tanya, stem ni adakah sama dengan stem yang daripada bayi itu ataupun macam mana? Saya dengar daripada tumbuhan-tumbuhan saja. Jadi adakah ini sesuai untuk ibu saya yang mempunyai masalah sakit lutut? Ibu saya berumur sekitar 73 tahun. Okey, saya dengar melalui radio. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Stem cell ni bukan daripada insan ataupun haiwan seperti saya dah bagi tahu tadi, dia daripada tumbuhan, iaitu daripada apple yang sangat unik, cuma ada di Switzerland saja, dan juga sejenis anggur yang ada di France lah. Jadi kehebatannya adalah pemulihan.
Okay, misalnya kalau kita macam stroke ke ataupun penyakit lah, selalunya bila sel dah lemah, dia tidak dapat memulihkan diri sendiri. Jadi dengan adanya stem cell ini, dia dapat memulihkan sel kita sendiri. Dia boostkan kita punya own stem cell lah sendiri. Jadi itu kelebihannya stem cell. Tapi kita juga ada CM glucan. Bagi mereka yang tak tahu apa CM glucan, ia daripada yeast. Ia dapat juga meningkatkan imunisasi sistem dan juga merawat sel-sel yang lemah. Jadi kombinasi ini sangat mantap, sebab itu kita dapat lihat feedback-feedback yang sangat positif. Untuk yang sakit lutut seperti osteoporosis ataupun osteoarthritis, saya dapat feedback yang sangat baik. Kawan saya umur 40 tahun lah, baru 40 tahun tapi ada masalah osteoporosis, osteoarthritis actually. Dia tidak dapat sembahyang yang biasa. Biasa malu lah, baru muda kan. Orang sembahyang biasa dia kena duduk sampai dia tak ke masjid lah, kata dia macam rasa malu. Tapi Alhamdulillah selepas 2 bulan dia menggunakan Gorgeous, pemulihannya ketara. Dia dah boleh sembahyang biasa, dah boleh naik tangga, semua dengan izin Allah lah. Tapi kita rasa kita kalau nak cuba apa salah kan. Kerana sedang ikhtiar lah. Betul. Jadi kita mengeluarkan satu, tapi apa kata orang tu, yang baik dari Allah kan. Kita mencuba je lah. Tapi insyaAllah kita cuba membantu, kerana ini adalah daripada kajian-kajian doktor lah, bukan kita saja yang buat. Alhamdulillah. Betul. Dan banyak panggilan sebenarnya. Assalamualaikum Miki Maf'am. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Nama saya Encik Azmai. Dari Shah Alam. Ya, silakan. Saya nak tanya, saya ada penyakit glaukoma. Halo? Ya, silakan. Saya ada penyakit glaukoma. Jadi apa upaya perlu saya pakai? Itu sahaja. Itu saja. Ya, terima kasih. Saya ingin cakap ini bukan ubat. Suplemen. Jadi kita membantu, membantu ada masalah saraf ke, masalah muscle ke, darah ke. Jadi insyaAllah lah glaukoma ni pun juga daripada saraf kan. Jadi saya syorkan lah tuan cuba untuk mendapatkan kesan. Tapi of course pergi ke doktor tu juga haruslah untuk mendapat rawat doktor. Jadi dengan suplemen ni membantu lagi lah apa yang tuan ikhtiarkan, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan ada panggil lagi. Assalamualaikum Miki Maf'am. Assalamualaikum Miki Maf'am. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya boleh Seremban ni. Ya, silakan. Boleh saya tahu tentang produk yang boleh digunakan untuk mengawal kolesterol dalam darah? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Okay, Gorgeous ni memang ada satu bahan yang dinamakan L-arginine, dan kita juga ada pine bark. Kedua ni memang disyorkan oleh pakar daripada France, Dr. Franz juga. Di doktor di sana, kalau orang ada masalah kolesterol ataupun masalah darah, daripada memberi kimawi ataupun chemical, mereka akan syorkan pine bark. Pasal pine bark sudah dijalankan kajian selama 20 tahun tentang kehebatan pine bark yang disamakan dengan untuk kesihatan jantung, kesihatan darah dan mengurangkan kolesterol. Jadi kombinasi L-arginine yang dapat memecahkan lemak dalam darah dan pine bark memang sangat mantap. Dan apalagi ada stem cell. Jadi itu yang memberi kesan yang baik lah untuk pengguna. Dan ada pemanggilan memang penuh talian kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum Miki Maf'am. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Muhammad daripada Sarawak, daripada Kuching. Ya, silakan. Saya nak tahu berapakah hak umur minimal untuk seseorang kalau nak ambil produk Gorgeous ni, dan di mana saya boleh mendapatkannya untuk saya kat Sarawak. Terima kasih. Terima kasih. Umur minimal saya selalu syorkan 12 tahun ke atas. Tapi kalau kanak-kanak, kami juga ada kanak-kanak yang umur 6 tahun, 8 tahun yang ada masalah alergi, kulit yang alergi ataupun asma yang telah menggunakan Gorgeous. Tapi saya syorkan mulakan setengah sachet lah. Untuk kanak-kanak setengah sachet. 12 tahun ke atas sudah boleh minum satu sachet. Di Sarawak, kalau call nombor yang kami beli tadi, mereka akan memberi nombor-nombor yang ada di Sarawak. Dan ada memanggil lagi. Assalamualaikum Miki Maf'am. Assalamualaikum Miki Maf'am. Hello. Assalamualaikum. Salam. Siapa di sana? Salam. Saya Rosiana ni. Dari Kajang. Ya, silakan. Ada ke produk untuk kalau kanak-kanak sakit jantung lubang? Itu sahaja. Silakan. Okey Puan,
saya bersimpati kalau siapalah puan ke siapa ibu kanak-kanak yang ada tuan saya juga pernah kenal jadi insya-Allah lah kami doakan dia cepat sembuh. Membantu dari segi energi dan juga pemulihan dari segi darah dan seterusnya. Alhamdulillah dengan Gorgeous kanak itu atau pesakit ini akan lebih bertenaga. Selalunya kalau kita tahu kanak-kanak yang ada masalah ni dia lemah dia nak cakap pun macam orang ada asma itu kan, susah bernafas. Jadi insya-Allah dengan Gorgeous dia akan lebih bertenaga. Dengan rawatan doktor juga insya-Allah lah kita doakan supaya dia cepat sembuh insya-Allah. Panggil lagi. Assalamualaikum Ikimah Faham. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ikimah Faham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Alamia dari Kim Tajam. Ya, silakan. Saya nak tanya, adakah pengambilan Gorgeous nanti akan meningkatkan kadar metabolisme kita? Sebab setahu saya kalau kita ambil functional food ni nanti metabolisme akan meningkat dan kita akan cepat lapar. Benarkah begitu? Ya, itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya bersama syarikat ada 1-2 kes lah yang mendapat metabolisme. Dia bukan metabolisme, actually dia kontrol metabolisme kita, tapi dia memberi satu faktor kesihatan. Orang sihat dia akan lapar kan, sakit dia lapar. Jadi betul, tapi itu tahap kita kontrol lah. Tapi dia tidaklah macam ada setengah makan dia sampai menggeletar nak cari makan, tidak. Dia cuma rasa selesa. Bila makan perut tu tak rasa macam krem atau senak. Jadi bila rasa selesa orang cakap okey lah boleh makan lagi kan. Itu je. Makan bukan gastrik juga. Bila kan makan Gorgeous alhamdulillah. Bukan dia kata apa menggigil tu. Dia rasa lapar je untuk kita makan. At least kita ada something roti ke kita alas tu. Bagi kita tak makan berat kan. Dia kan rasa lah. Sebab ni memang meningkatkan metabolisme juga. Tapi penghadapan bagus juga. Bagus. Cuma bagus. Sistem ramai kita pun. Sebab saya ni kadang-kadang susah sikit nak buang kan. Tapi ni bagus. Saya beli dia memang dia tak bagi je. Maknanya ni makan banyak pun tak gemuk lah. Dia maintain. Okey, Assalamualaikum Ikimah Faham. Assalamualaikum Ikimah Faham. Assalamualaikum. Siapa di sana? Zainal dari Ipoh. Silakan. Saya ada masalah sikit. Anak saya dia ada macam pada dia ada kelumur yang kronik. Okey. Ada lah produk yang sesuai untuk Anak umur berapa anak saya umur 18-19 tahun aja. Ya. Itu saja ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau umur tapi saya first time dengar daripada saya tentang pasal ini minuman kesihatan. Mungkin selalunya kalau kanak-kanak umur belasan tahun yang ada kes ini kajian yang dijalankan adalah kerana hormones imbalance dengan penyakit kulit. Dermatologis akan lebih pintar lah untuk menjawab ni. Tapi mungkin cuba minum untuk balancekan hormones ataupun boleh menggunakan buih seperti saya untuk merawat kulit. Pasal mungkin ada juga kes-kes alergi yang kami ada telah mendapatkan kesan yang sangat positif. Jadi tak salah lah kalau nak cuba bagi saya. Apa salah? Ya, mungkin ini panggilan terakhir sebenarnya. So, sedikit masa lagi mungkin ada pesanan kepada peminat, pendengar kaitan Puan Rosmah, silakan. Okey, kepada semua pendengar AKFM, dulu kami ucapkan terima kasih kepada AKFM. Okey. Dan juga kepada pendengar semua, rasanya kami ni adalah Gorgeous ni produk adalah untuk suplemen saja, untuk kesihatan. Dan juga kami juga ada produk rejuvenate juga. Kita ada produk diet juga. Dan kalau nak dapatkan produk tersebut boleh layari kita punya website www.gosel2u.com ataupun telefon ke 03 7728 7090 019 268 6502 dan 07 383 6030. Ya. Terima kasih. Ya, yang pastinya apabila anda mencuba untuk meminum Gorgeous ni, insya-Allah anda akan nampak keberkesanan dia dalam masa yang singkat. Nak lagi kepada orang yang memang dah sihat, tapi dia memberi tenaga yang lebih kepada kita sebenarnya. So saya memang sarankan kepada, tak kira lah, kepada warga muda ataupun yang sudah berkahwin ataupun ibu bapa kita ke,
saya rasa lebih baik mencuba. Sebab ini memang sangat baik untuk kesihatan. Dan Puan Sherry pula. Yang penting pengguna harus tahu bahawa produk ni adalah memang genuine ataupun aslilah ori dan terkawal dari segi sukatan, bahan dan formulasi dan seterusnya lah. Dan saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan kepada kedua duta kami iaitu Kai dan Rosma. Selamat datang ke keluarga GoCell International. InsyaAllah pada tahun ni kami akan lebih bersemangat dan memberi yang terbaik dan ikhlas pada pengguna-pengguna kita di luar sana, dan juga bagi untuk meningkatkan lagi lah kesihatan dan juga ekonomi rakyat Malaysia keseluruhannya lah. Jadi untuk soalan yang lebih lanjut kerana masa dah tak ada, boleh email saya di Sherry sherry@gocell2u.com atau pelayari website kami atau call nombor-nombor yang telah disiarkan tadi lah, yang disyorkan tadi oleh Kai. Dan mungkin ulang sekali lagi nombor telefon 0377287090, 0377287090 atau 0192686502, 0192686502 atau 0173836030, 0173836030. Dan di akhirnya kita berterima kasih kepada tamu Puan Sherry, Encik Kai dan juga Puan Rosma. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Segmen tajam itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh GoCell International Sembilan Berhad.